Tengok IO kata, saya lupa tadi. Ini yang kata IO, dia kata, saya lupa tadi. Inilah jawapan seorang penjawat awam yang dapat gaji daripada cukai rakyat, belum siap. Tarikh berapa? 19 Jun. Tengok, orang meninggal pada Januari. Dia kata sampai Jun 19, dia kata belum siap. Januari meninggal. 5 hari bulan Januari 2026 dia meninggal. Okey? Dikatakan belum siap. Negara kita canggih lah. Kita mempunyai profesionalisme. Rakyat percaya kepada polis dan integriti polis. Bila ada orang meninggal, kita bukan cakap polis tembak dia mati. Kita cakap tahan orang itu dalam riman. Tuduh di mahkamah, bukan aksiden patah tangan ke, patah kaki ke apa. Ini dah meninggal dunia, 2 orang dah meninggal dunia. So, malulah saya. Mereka langsung tak puas hati dengan penyiasatan yang dilakukan oleh polis. Di mana dalam undang-undang kita berdaulat, kita tahu orang yang melanggar dengan kereta BMW adalah warga tempatan. Yang meninggal adalah warga tempatan dan lagi seorang warga India telah meninggal dalam on the spot jalan. Okey? Ini kerana saya percayai jalan had laluan di sana adalah lebih daripada had laju yang ditetapkan. Di mana kalau jalan lama biasa 60 sampai 80 kita percaya. Maka ini adalah bukan highway jalan lama. Had dia 60 sampai 80. So 8.30 jalan lampu semua ada terang. Sini ada surau. Orang menunaikan sembahyang di sana masa itu. 8.30 kan? Waktu Isyak. Okey. Masa dia dah sampai dekat sini, ada satu kereta. Laju datang BMW. Hentam dia sampai dia terbang ke lampu tiang hadapan surau. Motor dia hancur. Dia meninggal dunia. Dan satu lagi pembonceng itu diterbangkan sampai ke tempat. Lebih kurang 300-400 meter ke hadapan. So ini adalah kejadian. Orang yang hantam dia dari belakang itu, langgar itu, dari belakang. Ini sudah cukup kesalahan. Negara kita berdaulat, ada undang-undang, di mana kita tahu kita semua akur kepada undang-undang. Tak kira darjat. Yutan Sri ka, Datuk ka, Tun ka, siapapun kena ikut undang-undang. Okey? Advokasi saya dalam hal ini. Advokasi saya dalam hal ini adalah demi justifikasi untuk mereka, keluarga mereka. Polis mengeluarkan satu surat. Dia katakan bertarikh 20 Ogos 2026 di mana perkara tarikh dan masa surat dijana adalah 21 Mei 2026 8.48. Kejadian berlaku 1 hari bulan. 5 hari bulan Januari 2026. Tarikh masa surat dijana 21 Mei. 5 bulan diambil. Lepas tu surat dikeluarkan kepada mereka, dia katakan keputusan penyiasatan kes. Dengan hormatnya saya merujuk kepada pengaduan yang dibuat seperti mana dinyata di atas. Polis telah menjalankan siasatan yang rapi berkaitan kes kemalangan ini. Rapi tengok ayat rapi. Kes telah dirujuk kepada Kamar Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya dan mengarahkan kes ni tiada tindakan lanjut. NFA. NFA maknanya no further action. Rujuk kepada magistrate. Kalau mereka mau, rujuk kepada magistrate. RTN. Sekarang saya nak tanya kepada bahagian trafik. Kenapakah orang yang langgar itu, warga tempatan juga, kereta dia pun depan dah lebih kurang hancur juga. Kenapa polis tak tahan dia? Kenapa tak riman dia? Dia telah hubungi. Sejak bapa dia meninggal, sampailah 20 hari bulan, iaitu 2 hari dulu, dia telefon, tanya apa? Apa dia jawab? Report belum siap lagi. Hari 18 Jun, saya dah tanya final report sudah siap ke tuan? Saya dah WhatsApp. Lepas tu dia balas. Okay. Dia balas 19 Jun belum siap. Saya dah tanya sudah ada ke tuan? Final report sudah siap ke tuan? Belum siap. Dia reply saya belum siap. Ini adalah satu adegan yang telah berlaku dalam keluarga dia. Apabila ada 2 orang meninggal, manusia meninggal tau. Polis kena tangkap, tahan dia di lock up.
mereka kena adakan pemeriksaan kencing dan darah, kena dapat report, bawa dia ke mahkamah, tuduh, biar mahkamah putuskan jamin atau jamin. IO berkuasa tahu dalam apa-apa hal pun. Kita tak payah rujuk kepada OCPD atau ketua polis. Yang dalam mana-mana penyiasatan, pegawai penyiasat berkuasa. Dia berkuasa penuh. Tetapi mereka sampai hari ini, mereka tak reda dengan hal ini. Tengok, reliability-nya, kepercayaan terhadap IO dan bahagian trafik Kuala Kubu tadi tanda soal. Lalu kawasan itu, anak dia nampak ada satu kereta datang depan-depan mata, dah jadi hantar macam tu. So polis harap pegar makan padi. So kita advokasi, saya sebagai aktivis sosial, predikat dia senang saja. Kita akan rujuk kepada keatasan, kita akan rujuk kepada mana-mana pihak berkenaan secara tulis, dan kita akan memperjuangkan sampai akhir. Orang yang langgar, adakah dia punyai pengaruh alkohol atau dadah, atau tidak ada pun masuk dia di bawah section Akta 333/41-1, kena tangkap, kena tuduh. Okey? So kita bagi tahulah. So saya harap IPD KKB di bawah penguasaan OCPD dia dan Ketua Polis Selangor akan prihatin dalam hal ini demi justifikasi keluarga mereka. Itu Dia balik makanan untuk saya, Okey. untuk anak saya. Okey. Lepas tu saya jalan je ikut dengan dia. Okey. Bapa saya sudah tua kan, saya pun ikut lah. Bapa saya pun cakap, pergilah nanti saya datang. Tapi saya ikut je dekat tempat tu. Dia tengok kereta tak ada, baru dia melintas. Tapi tiba-tiba laju sangat kereta. Kereta tu memang laju sangat. Memang laju sangat. Tempat tu memang sebelah tu ada surau. Orang melintas juga, orang yang Islam tu melintas juga. Jiran saya pun Islam juga. Dia pun ada masa tu.